Pernah tak anda berhenti sekejap dan fikir betapa kuatnya kuasa sebuah idea? Satu idea je tau, tapi ia boleh ubah peta dunia, boleh cetuskan revolusi dan boleh bina sebuah negara dari kosong. Nah, hari ini kita nak selam lebih dalam tentang salah satu idea yang paling berkuasa dalam sejarah manusia, nasionalisme. Soalan dia macam ni, apa sebenarnya yang tukarkan sebidang tanah jadi tanah air? Apa kuasa magic yang ikat berjuta-juta orang yang tak kenal satu sama lain jadi satu bangsa? Kuncinya terletak pada satu idea yang sangat berkuasa yang kita akan rungkai sama-sama. Dan ini bukan sekadar konsep dalam buku teks tau. Ini adalah satu daya penggerak, enjin yang telah membentuk dunia moden kita, yang menyalakan api perjuangan untuk kebebasan dan melahirkan rasa kekitaan yang sangat mendalam. Okey, untuk kita betul-betul faham impak dia, kita kena mula dari asas. Jadi jom kita bedah siasat sikit. Apa sebenarnya nasionalisme ni? Saya nak cerita, nasionalisme ni lebih dari sekadar pasport atau bendera. Ia adalah ikatan emosi, perasaan cinta yang begitu mendalam pada tanah air, sampaikan ia cukup kuat untuk buat seseorang tu sanggup berjuang dan berkorban untuk bebaskan negara. Inilah nadi penggerak yang akan kita nampak sepanjang kupasan kita ni. Setiap idea yang besar mesti ada titik permulaannya, kan? Untuk nasionalisme moden ni, percikan apinya bermula di barat. Jom kita patah balik dan tengok macam mana semua ni bermula. Cuba bayangkan macam ni. Nasionalisme di barat ni asalnya adalah satu perjuangan dalaman. Rakyat bukan lawan penjajah asing. Sebaliknya, diorang lawan pemerintah sendiri, raja dan pihak gereja. Tujuannya, nak pindahkan kuasa dari tangan segelintir elit ke tangan rakyat biasa. Dan idea ni merebak dengan sangat pantas. Revolusi Amerika dengan Revolusi Perancis tunjukkan pada dunia yang rakyat biasa pun boleh gulingkan pemerintah zalim dan bina negara sendiri. Lepas tu datang pula Revolusi Perindustrian yang menghubungkan lebih ramai orang, jadi lagi senanglah idea-idea ni nak tersebar jauh dan laju. Tapi, apa jadi bila idea dari barat ni sampai ke timur? Ia tak disalin sebiji-sebiji. Sebaliknya, orang timur ambil idea ni, ubah suai dan bagi satu tujuan yang baru, yang akhirnya mencetuskan satu kebangkitan besar di seluruh rantau kita. Kat sinilah perbezaan paling besar dia. Kalau di barat, perjuangan dia adalah lawan pemerintah kita. Tapi bila sampai di timur, ia jadi lawan pemerintah asing. Fokus dia terus beralih dari soal hak rakyat kepada kemerdekaan mutlak. Bukan lagi pasal nak ubah sistem, tapi tentang nak rampas balik negara. Sekarang, jom kita fokuskan kanta kita ke halaman rumah kita sendiri. Macam mana pula idea nasionalisme ni bercambar dan membesar di Malaysia? Di Malaysia, kebangkitan ni boleh kita pecahkan kepada dua fasa utama. Fasa pertama atau gelombang awal lebih kepada nak pertahankan budaya, agama dan adat. Dia tak berapa tersusun. Tapi gelombang kedua, ini dah lain macam. Dia lebih teratur, lebih radikal dan ada satu je matlamat yang jelas, merdeka. Satu gerakan yang besar macam ni mestilah ada penggerak dia, kan? Jadi, siapa sebenarnya hero-hero di sebalik tabir yang tiupkan api semangat kebangsaan ni? Yang pertama sekali, kita ada golongan ulama'. Diorang ni bawa masuk idea-idea pembaharuan Islam dari luar. Dan ia bukan cuma pasal agama tau, tapi juga tentang menentang penjajahan barat dan memajukan umat Islam. Merekalah yang mula-mula tanam benih kesedaran. Lepas tu, muncul pula golongan cerdik pandai, para guru dan penulis. Pusat pendidikan macam Maktab Perguruan Sultan Idris atau MPSI ni dah jadi macam kilang melahirkan semangat kebangsaan. Senjata diorang bukan pedang tapi pena. Diorang gunakan surat khabar dan tulisan untuk bakar semangat kesedaran dalam kalangan rakyat. Dan akhir sekali, golongan elit yang berpendidikan Inggeris, contohnya dari Kolej Melayu Kuala Kangsar MCKK, diorang ni bijak. Diorang gunakan kedudukan dalam pentadbiran British tu untuk lawan balik British dari dalam. Jadi, gabungan tiga kumpulan inilah ulama, intelektual dan elit yang jadi tulang belakang gerakan kemerdekaan kita. Jadi, lepas semua perjuangan dan pengorbanan ni, apa hasilnya? Jom kita tengok legasi yang ditinggalkan oleh gerakan nasionalisme ni untuk kita semua. Sebenarnya, legasi itu ada di sekeliling kita setiap hari. Kestabilan politik, pembangunan ekonomi, kualiti hidup yang kita rasa sekarang, semuanya adalah hasil perjuangan mereka. Tapi, lebih dari semua tu, ia bagi kita sesuatu yang tak ternilai, identiti dan maruah sebagai sebuah negara berdaulat yang bernama Malaysia. Ayat ni betul-betul merumuskan segala-galanya. Nasionalisme pada dasarnya adalah soal semangat.
Kesanggupan untuk berkorban demi sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Inilah api yang diwariskan oleh pejuang-pejuang dulu kepada kita. Kita dah lihat macam mana satu idea dari Barat diubah suai untuk bebaskan Timur dan akhirnya membina negara kita sendiri. Jelas sekali, ia adalah kuasa yang dah bentuk masa lalu kita. Jadi, soalan untuk kita fikirkan sama-sama ialah, apakah peranan idea ini pada masa hadapan kita?